terlajak tidur. And actually cantik tu. Hai guys, selamat pagi. Sekarang ni dah pukul 3.40 pagi. And yes, you guys guess what? Oh by the way, salam Ramadan. Kita dah pertengahan Ramadan, malam ke 15, 16 macam tu. And guys, walaupun Ramadan, ia tidak menghentikan kami daripada berjalan. Setelah saya memaksa mereka berdua, maka mereka terpaksa mengikuti saya. Cepat-cepat je kita purchase tiket kan, flight tiket. Tak nak diorang tarik diri. Kita parking dekat LTCP, dia long term car parking. And untuk parking dekat sini, hari pertama full day RM27, and then hari kedua 17, hari ketiga 17 juga. So kita decide untuk parking dekat sini, and daripada sini ada bus yang disediakan. So bus tu free kan? Free. Yes, bus tu adalah free. Dia akan bawa kita untuk pergi ke KLIA 1. So nantikan perjalanan kami. Jeng jeng jeng. Dah bertahun tak naik bas. Ya. Lama tak naik bas. Yay. Okay guys, kita dah sampai dekat departure hall. And kita akan pergi ke gate lah after this. Kita datang dekat O'Brien's ni sebab kita perlu sahur before bergerak. Here are our food. Bukan main besar ni. Aku jujurnya tak tahu dia sebesar ini. Nampak lagi panjang pada tangan aku, which is sebenarnya kalau share 3 orang ni aku rasa kenyang je. So maybe kalau tak habis kita take away lah, makan puasa. Aku tak tahu nak makan bila. Okay guys, kita nak pergi immigration. Rasa macam jauh lagi perjalanan ni sebenarnya. Tapi sekarang dah macam nak dekat pukul 5. So kita kena cepat sebab boarding pukul 6. Alhamdulillah guys, kita dah sampai sekali lagi. kita dah selamat sampai. Alhamdulillah. And sekarang ni dah pukul 9.11 minit. And kita akan menuju ke first destination, iaitu Peak by the Si. Yes, Peak by the Sea buka pukul 10. Allah. Sorry. Mencik. So kita dijangka sampai dekat Peak by the Sea tu dalam pukul 9.40, 9.45 macam tu. Guys, so kita dah sampai dekat Peak by the Sea. Belum pukul 10 lagi. So sementara tunggu kedai-kedai buka, kita nak go ahead and tangkap gambar dekat this photo booth. Guys, kitchen tu comel tengok tu. Dia kalau aku beli tu pasal comel je, bukan pasal nak guna. Kalau nak custom nama. Oh, ada custom nama juga. Oh, ini satu company ke? Okay guys, so kita akan berjalan-jalan di sini sebab kita tak boleh check in hotel lagi. Dan sini je macam make sense nak seret-seret luggage. Kan Wian? Sini je make sense nak seret-seret luggage. So kita dah masuk dekat this first kedai, nama dia Paddy. And kedai ni macam artsy and sangat-sangat comel. Kita boleh buat this tagging. Kita boleh letak kat bag kita dekat luggage. Cute betul. And you guys boleh customize. Ambil colour apa-apa yang you guys nak. And then you guys boleh pilih macam mana alphabet you guys nak. Contohnya macam K design macam ni ataupun J design macam ni. Sangat banyak choice tau. And it's so damn cute. Oh my god. Lihat ni, comel. Comelnya. Wait guys, 6-7. 6-7. So cute. Kita akan buat design kat sini. Wah, menariknya.
Jadi di belakang tu saya mau letak huruf je. Saya mau macam ini. Ini dengan ni. Boleh? Itu di belakang. Oh, macam tu. Jap. Yung, cuba tengok betul tak? Ya, betul lah kat ni dah. Cute. Tak salah kan? Banyak. Wow, ini macam Hills local brand ni. Fate. Ni kedai dia. Fate Market. Cantik juga kasut-kasut dia. Okay guys, so kita ada banyak choices of kasut raya. Ya kan? Tapi bukan my style. Faham. Sekejap, aku nak tunjuk kat dia orang option-option yang ada. So, these are all kasut raya. Nampak tak? Yang ni macam hujung dia penyek-penyek. Yang ni kalau you guys nak cucuk orang time puasa kan, boleh pakai heels yang kasut yang ni. Ni memang kalau tercucuk orang ni memang nangis weh. But it is so cute. Cute sangat-sangat. Oh, ni pun cute. Wah, selipar. Cantik tu. Okay guys, kita continue berjalan. Seperti cute, seperti imut. Wow. Comel lah yang coklat tu. Cantik. Ada local brand. Cik tengah browsing. Cute nya. Kan? Record stuff. Hello. Wanginya. Guys, ini macam kedai yang kita shopping tadi, tapi dia macam more kepada casing phone. Nama dia The Case Bible. Cantik juga. Color apa yang cantik? Ada pink, hitam, pink, abu-abu Pink. dengan coklat. Pink. Kau cakap pink, kau cakap apa? Pink hitam. Pink, hitam, kelabu, coklat. Dia cakap pink, kau cakap coklat. Okey, aku nak hitam atau kelabu. Hitam kan? Kalau hilang, kita nak jumpa. Jadi aku rasa kau ambil brown sebab dia macam unik. Aku rasa kau ambil ash atau brown. Ash yang tu. Ash, this is ash. Aku akan ambil brown atau hitam. Brown lah. Brown. Aku serius cakap jangan ambil hitam. Sebab aku banyak hilang barang. Kalau kau ambil, kau nak pukul lah. Okay guys, so kat sini ada banyak casing phone. Tapi saya rasa 16 series punya design comel-comel. Nampak tak ni? So cute. Ada juga phone strap.
And then kat sini kita boleh customize kita punya charm. Laptop sleeve ada 4 design, and kita ada magnetic multi-port, and tadi I beli one of it. Pop socket, and also casing untuk AirPod. Kedai ni so cute. Wow, cantiknya weh handbag tu. Cantiknya handbag tu. Dekat sini design kasut dia pun cantik-cantik. This is Kelia. Comelnya ni weh. Kalau perempuan-perempuan, kalau girls yang estetik, mesti diorang suka yang ni. Saya dekat dalam syurga wanita buat diri saya, iaitu Sociala. So dekat sini banyak skincare and makeup, especially macam local brand yang tak ada dekat Malaysia pun ada. Tapi of course half of it memang ada dekat Malaysia. So I'm looking for produk yang I tak pernah nampak kat Malaysia lah sebenarnya. Glad to Glow ni sangat famous dekat Malaysia. Di Alba pun dah famous. And then this is for hair care. Dekat sini banyak lip product. I still remember dulu I beli SK kat sini, and sangat-sangat bagus actually. Dekat sini ada Timeforia and a lot more of choices lipstick dia. Wow. And banyak juga yang I tak pernah dengar. Oh, SK best. I think I nak cari SK punya eyeshadow lah, because I nak eyeshadow yang kecil, and I memang menunggu-nunggu untuk datang ke SK untuk beli. Okay, let's see this one. Weh, I found yang cantik punya, and I memang nak beli. I memang nak beli makeup eyeshadow. Cuma kalau this one, I tak suka sangat pink ni, so maybe I tak beli because of that. And dia terlampau banyak shimmer. Kalau yang ni, dia macam perfect mix, and dia ada macam chocolate, orange and pink, but not so much. Kalau yang palette ni pula, dia memang sangat more to chocolate. And I don't know how I think about this one, because colour dia macam nak dekat sama. Yang ni dengan yang ni macam nak dekat sama sangat. I don't know lah, nak yang mana. Okay, I tak sure lagi nak beli mana, but probably I'm gonna buy, but I don't know, I still don't know. Okay, so kita dah check in rumah. Ini adalah ruang tamu dia, macam ni. And then ada peti ais, ada dapur. Dapur dia pula ada tempat masak, ada microwave, ada oven, ada alatan memasak. And then ini bilik pertama. Besar weh. Then ini toilet dia. Toilet ada satu je kan? Toilet dia okey lah, normal toilet. Weh, bilik kedua dia ada tilam lebih weh. Okay guys, bilik kedua dah ada tilam lebih. Malah siapa ni? Ya dah. Bukan tilam single ya. Ya dah, tilam Single super single. Super single, yes. Oh. Wait, So bukan setakat ini tilam super single ni. ha. Kita ada triple single. Alamak, lengkap siap. Okay, and then kita ada cermin. Pemandangan kota Jakarta. Wow, cantiknya pemandangan. Oh my god, I love this view as compared to our first staycation dekat sini yang kita duduk kat Ibis tu kan. This is way better. One eternity later. Terlajak tidur. Saya Sumpah aku ingat dia akan bangun tau. Sebab Wait. dia tak kejutkan kau. Aku dah kunci alam. Tapi kau tahu tak, alam tu tak termasuk mimpi aku pun. Dan tidak terbangun langsung. Tak ada gambaran langsung punya alam tu. So, kita orang bangun kan. Kita orang pukul apa weh? 6.30. Kita bangun 6.30 tapi azan 6 suku. Kan? Azan maghrib 6 suku macam tu kan? Azan maghrib 6 suku, 6.11 macam tu. So, Yong dengan Cemat literally buka puasa lambat. And waktu diorang bangun, diorang terkejut. 6.29 when kita bangun. Ha.
Guys, saya rindu sangat-sangat nasi padang and ni first time kita try Garuda. So actually kita try Garuda ni sebab abang Grab yang suggest. Kita orang tanya dia kat mana, lepas tu dia kata Garuda tu yang paling enak. So kita orang macam cuba untuk mempercayai abang Grab tu. And hopefully betul lah sedap. Please jangan hampakan kami. Okay guys, so this is my plate. Kita ada telur, bergedil, sambal dengan tetel. So jom makan. Kita dah settle makan tadi dekat Garuda and kita berjalan dalam 4 minit untuk pergi ke next location, which is kita nak lepak dekat titik temu punya kafe. And Jakarta is always macet. That's why you guys dengar banyak bunyi horn-horn. So total kita tadi dalam RM121 Malaysia. And nanti kita komen makanan dia macam mana. So ini macam mall gitulah. And dia banyak kopi. Nampak tak? Ada Philosophy Coffee, ada Society. Wah, ini dah mood-mood raya weh. Very traditional. Cantiknya weh. Bayangkan kau hari raya pakai macam ni, kau nak? Panas ke? Panas kan? So jom kita tengok ada apa-apa yang kita boleh beli ke. Dekat sini macam memang suka pakai jubah-jubah tau. And jubah-jubah dia cantik. Tengok ni, pleated one. And then yang ni pun pleated, ada detailing. Sebab Rizan ni, dia, yes, Rizan and Amir dia memang agak batik boy. And cuba tengok ni, pilihan batik dia. Indonesia kan, mestilah kaya dengan batik. Wow. Cantik tu. Cuma dalam family aku tak ada yang pakai batik sangat. Untuk lelaki, nampak handsome kalau pakai. Banyak we choices. Batik diorang ni memang design dia tu pelbagai. Cantik. Parmesan fries. Lepas kita ada Mont Blanc. And then Bus Burn cheesecake. And then avocado coffee latte. Mocha. Simple chocolate mocha. Very basic. And then that's all. Makan-makan.